Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Welcome back guys. Okay, sorry lambat sikit. Oh, penat. Okay, jadi tadi dah start. This is the second set. Arif is leading 1-0 dengan Ambo. So, first upper bracket top 8. Ambo is trailing by 1 point dengan Arif. Arif 2024 champion. So, kita tengok second set. Siapakah yang akan meneruskan kemarahan? Out, hit is Ambo making a comeback. Kita tak tahu. Ayo kita lihat. Sorry guys. Berlari-lari tadi. Berlari-lari anak. Point approve. Switch Side. Point approve. Satu sama. With game time remaining 8 minutes. 8 minutes. Satu sama. Twenty seconds. 20 second. 10 seconds. Okay guys, minta like, share. Streamkan, sharekan stream, sharekan live. Kita sekarang sedang menonton Ambo bertemu dengan Arif Daniel daripada Racun Nusantara. Satu sama. Time. Check. Point approved. Score now is Ambo 2 and Arif 1. Game time remaining 7 minutes. 30 seconds. Okey, nampaknya Ambo sedang mendahului 2-1. Ayo, mari kita lihat. Bolehkah 20 seconds. Arif, kalau kalah ni, siapa yang kalah ni akan turun bawah. Jumpa dengan next round lah. Tadi kita tak tahu lagi siapa yang akan berjumpa. So, kita tengok komen-komen guys. Saya nampak ada 8 mata memandang. Ada 8 mata memandang. Oh, Jangan malah. Ambo mendahului. Saya kira 2-1 ke 3-1. Tak apa, kita tunggu keputusan rasmi sebentar lagi. Tak lagi. Time. Pencet. Okay. Point approve. Switch side. The current score now is Ambo 3 and Arif 1. 3-1. Time remaining 5 minutes. Ambo tengah mendahului 3-1 dengan champion untuk 2024. Adakah Arif boleh mengekalkan kemenangan? Kita nantikan. 10 seconds. Kita tengok komen-komen. Hi father, hi. Siapa tu? Inara, Ayah Aira. Are you all watching? Yep. Hit di situ dia. Hit. Jangan malah. Macam mana ni? Tolong. Time. Check. Point approve. 3-2. Jangan marah sangat, Bo. 3-2. 30 seconds. 3-2. Masih didahului oleh Amran. Tengok live video. Okay, hi. Just Arya, Aira and Kips. Oh, Inara tengah ni. Are you all watching? 10 seconds. Ask Mama to share the stream, the live. Okay, 16 mata memandang. Welcome to the live.
4-2 saya kira. Murahkan rezeki Saddam Hasan. Welcome to the live. Time. Nampak gayanya Ambo Point approve. ingin menunjukkan belang Score is now Tunjukkan 4-2. taring. 4-2. 30 seconds. Salam semuanya. Hai Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 seconds. Salam welcome. 18 mata memandang. Okey, jadi kita bersambungan di sini. 20 seconds. 20 Macam seconds. tak rasa je kipasnya. Okey, so sekarang ialah Ambo bertemu dengan Arif, champion 2024. Kita lihat bagaimanakah pemergian, macam manakah performance, macam manakah perjalanan Arif dan juga Ambo. Adakah Ambo akan terus kekal di winners bracket? Out di situ. Oh, Simon. Masih ada peluang untuk Arif. Masih ada peluang. Syarun Najah. Welcome. Round mana ni, Rip? Okey, sekarang ialah top 8 di mana Ambo sedang bertemu dengan Arif. Manakala untuk winners bracket yang kedua, Syazani bertemu dengan Azmi. Jadi yang mana yang kalah dengan Ambo dengan Arif akan bertemu sama ada dengan Jojo atau Vimal. Okey. Manakala Syazani dengan Azmi, siapa yang menang akan bertemu dengan Azril ataupun Fazril. Azril Alum daripada Anon X dengan Dalmohad Fazril. Terkena di situ kesilapan daripada Arif. Anda mungkin boleh menang 2024, tapi tidak bererti anda boleh terus. Salam abang yang kita ke Fazli Shah. Welcome. Syarun Najah, welcome to the stream. Jadi upper bracket kita ada Ambo lawan Arif, dengan Syazani bertemu dengan Azmi daripada Singapura. Manakala losers bracket kita